Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Senan Berhad. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak eksport apa-apa dalam SQL ni ke Excel. Yang pertama sekali kita ambil customer invoice, kita katakan yang ni kita nak export ke Excel, kita right click kat mana-mana tu ni, right click kat, kalau saya right click kat customer ni, kita klik dekat grid export dan export Microsoft Excel. Sekarang ni kita bubul lah. Okay, sekarang ni customer invoice entry, saya save. Okay, saya pergi cari balik dekat desktop saya. Okay, sorry, desktop saya jadi macam ni. Okay, sekarang ni customer invoice entry. Okay, dia keluar macam ni. Ni adalah Excel yang seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak cari tu. Jadi semua yang dalam SQL ni yang ada macam ni, kita pergi aja dekat contohnya dekat sale ni, invoice ada macam ni, right click, kita export ke Excel. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.